Assalamualaikum, kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Okay, hari ni Haifa nak tunjuk cara macam mana untuk affiliate naikkan level kepada level seterusnya. Okay, dengan cara kita upload video dekat TikTok kita. Okay, so sekarang ni Haifa tunjuk kat sini yang ini adalah bila kita dah naik ke level yang seterusnya. Contoh daripada level 1 kepada level 2. Okay, dia akan keluar dekat sini lah. Bila kita tekan yang macam sebelum ni Haifa pernah tunjuk dekat video yang ni kan, dekat paparan ni kita akan nampak kita dah masuk ke level 2. Okay, jadi sekarang ni kita perlu aktif, okay, untuk upload video, okay, untuk 10 hari ni. Jadi kita kena upload setiap hari untuk 10 hari ni, kita kena upload video yang ada beg kuning, okay. Jadi macam mana kita nak upload video, okay, Haifa akan tunjukkan. Okay, tapi sebelum tu, Haifa nak bagi tahu bila kita dah masuk level 2, kita akan nampak ya kelebihan pada level ini adalah di mana kita layak untuk menyertai webinar yang disediakan untuk affiliate creator. Lepas tu kita juga boleh dapat mega campaign voucher, okay, ataupun kita panggil dia macam discount voucher lah, okay, untuk kita meningkatkan kita punya sales, okay, pada beg kuning kita. Lepas tu kita juga boleh dapat voucher untuk membeli sampel pada harga yang lebih rendah daripada harga biasa. Contohnya, kalau kita nak promote sesuatu produk, okay, kita nak jadikan produk tu sebagai produk yang kita nak letak dekat video kita, okay, kita nak letak kat beg kuning kita, okay, kita boleh beli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah menggunakan sampel voucher, okay. Dan kita juga boleh dapat shipping fee voucher, okay, di mana TikTok yang akan memberikan kita shipping fee voucher ni, okay, untuk orang yang membeli dekat kita punya TikTok, okay. So ini adalah kelebihan-kelebihan yang ada pada level 2 dan semestinya kelebihan yang ada pada level 1 tadi juga kita dapat dekat level 2 ni. Contohnya macam kita nak request free sample dan sebagainya masih ada dekat sini. Jadi sekarang macam mana kita nak upload video? Okay, Haifa akan pergi semula dekat bahagian depan. Okay, kejap Okay, kita pergi dekat sini, kita punya video-video kita dekat sini. Okay, kita tekan butang tambah dekat bahagian bawah ni untuk kita upload kita punya video. Okay, tapi sebelum tu anda kena pastikan produk yang anda nak letak dekat video ni nanti dah ada dekat anda punya beg kuning. Okay, so kita tengok ada tak produk yang kita nak tunjukkan. Ada tak dekat sini? Okay, kejap Haifa cari dulu produk tu. Okay. So Haifa nak promote LED yang ni lah. Okay, Haifa nak promote lampu ni. Sebab Haifa dah pernah beli lampu ni dan Haifa nak jadikan produk lampu ni adalah produk affiliate. Maksudnya Haifa nak dapatkan commission lah. So untuk satu produk yang terjual, kalau ada yang beli melalui Haifa punya video, Haifa akan dapat RM2.39. Okay, untuk satu barang. Okay, untuk satu lampu ni. Okay, kalau ada yang beli melalui video Haifa. So sekarang ni Haifa pergi semula dekat bahagian depan ni. Haifa tekan tambah. Okay, kejap Okay, Haifa tekan butang tambah ni. Lepas tu Haifa pilih video, contoh 60 saat. Contoh macam tu. Ataupun 10 minit. Lepas Haifa ambil yang 60 saat ni. Lepas Haifa tekan gambar kat belah kanan ni. Okay, kita ada galeri tu. Okay, kita pilih video kita lah. Contohnya. Okay, ini adalah video yang Haifa nak promote. Okay. Lepas tu, Haifa boleh tekan auto cut. Kalau Haifa nak dia edit Haifa punya video secara automatik ya.
Tapi kalau Haifah tak nak, Haifah nak manually edit dekat TikTok, Haifah tekan next. Tapi Haifah tak nak edit secara manual, Haifah nak tekan AutoCAD. Okay, so kita tengok macam mana kita punya video. Okay, ni yang dia dah editkan untuk kita lah. Okay, kita tutup dulu lagu. Okay, so ini adalah template yang TikTok dah sediakan untuk kita. Kita tak payah edit. Okay, maksudnya ini memang TikTok yang dia yang hasilkan lah benda ni. Okay, kita hanya masukkan video saja, dia dah potong siap-siap video kita. Okay, sebab video Haifah ni tak ada penerangan sangat, Haifah just nak tunjuk je lampu tu macam mana on. Lepas tu dia ada 2 mode, satu kelip-kelip, satu yang still. Okay, okay, kalau nak tukar, contohnya kita tak nak video macam ni, kita boleh tekan yang bawah ni. Okay, kita tengok dia jadi macam mana. Macam tu lah. Okay, dia ada banyak template kat sini, kita boleh pilih. Ni yang tadi. Okay, contoh yang ni. Okay, ni pun okay juga. Macam ni. Ada banyak template dekat sini. Okay, yang ni pun cantik juga. Okay, lampu dia tu maksudnya warna dia cerah. Okay, ni pun nice juga kalau kita nak gunakan. Okay, Haifah lebih suka yang tadi, yang warna cerah ni. Mana tadi? Haifah suka yang ni, iPhone quality ni. Dia nampak macam nice. Nanti Haifah boleh edit semula kalau Haifah nak. Contohlah kalau Haifah dah pilih ni, Haifah nak edit kan, Haifah boleh tekan kat atas ni, dan Haifah boleh potong mana yang Haifah tak nak. Okay, contoh ni sampai sini, and then kita tekan split, kita potong, delete. Okay, lepas tu okay, macam tu. Ni kita boleh lajukan dia. Contoh kita nak lajukan dia punya speed. Okay, lajukan speed dia. Contoh macam ni. Okay, lajukan. Okay, lepas tu okay, yang ni kita potong yang depan ni, tekan kat dia and tekan delete. Okay, jalankan lagi ke depan. Okay, potong sikit kat sini. Okay, potong sikit, zoom sikit. Okay, okay, potong yang ni. Okay, potong yang ni dan habis kat situ. Okay, macam ni lah. Okay, kalau contohnya kita nak voice over, kita boleh tekan sound dekat bawah ni. Okay, tekan voice over. Okay, untuk kita bercakap dekat dalam video ni. Okay, kalau nak add sound, kita tekan add sound. Lepas tu pilih lah yang dia, yang ni yang video, yang ni adalah lagu-lagu yang dicadangkan oleh pihak TikTok untuk kita. Okey, kita cuba pilih lagu ni dan contohnya, okey, kita pilih lagu ni. Lepas tu kita tekan next, kita tengok boleh tak kita letak produk. Okey, nampak tak? Produk kita dia keluar warna macam kelabu ni. Maksudnya tak boleh guna lagu tu. Jadi kita kena tukar lagu lain. Okey, so kita kena tukar lagu lain. Pergi dekat warna biru ni. Kita tekan delete. Okey, masukkan sound, tekan add sound dekat situ. Lepas tu pilih lagu lain. Contoh lagu ni, kita tengok boleh ke tak. Lepas tu kita tekan merah ni, next. Add link produk. Okey, sekarang produk dah ada warna kuning. Jadi bolehlah maksudnya. Okey. Pilih produk yang kita nak tadi.
Nama dia adalah Fairy LED. Boleh search terus kat sini. Tadi Haifa dah record macam mana Haifa letak beg kuning dekat Haifa punya video. Okey, beg yang ni lah, LED ni. Tapi Haifa tak pasti kenapa video ni sekarang dia warna hitam je macam ni. Haifa rasa mungkin sebab format video Haifa tu terlampau tinggi. Okey, tapi tak apa, kita cuba lagi sekali. Tekan tambah, buat cepat-cepat Lepas tu kita pilih video yang kita nak masukkan. Okey, lepas tu tekan auto cut. Okey, lagu tak payah. Okey, Haifa pilih format yang lain pula. Sekejap kita tengok ada tak. Tak payah. Okey, yang ni pun macam okey. Dia boleh tunjuk daripada 4 point of view ni. Okey, so Haifa rasa Haifa akan guna yang ni. Okey, kita tekan next. Okey, sebelum tu kita masukkan sound dulu kat sini. Kita ambil lagu yang tadilah. Ini Okey, original sound tak payah. Edit sound ni yang lagu yang kita masukkan yang ni. Okey, lepas tu tekan next. Okey, edit cover. Okey, lampu pokok. Lampu unik cantik. Tekan macam tu, tekan save. Okey, dan hashtag lampu LED. Lampu LED. 3 light. Fairy light. Lampu pokok. Okey, macam tu. Add link. Lepas tu pilih produk. Yang ini Add. Okey, LED Fairy 3 night light. Okey. Ataupun kita boleh tulis beli di sini. Beli di sini. Macam tu. Okey, lepas tu tekan add. Lepas tu tekan post. Okey. Lepas kita post, kita tunggu sampai video kita tu keluar dekat bahagian depan ni. Okey, macam ni video tadi. Haifa tak pasti kenapa dia punya video ni jadi tersekat macam ni. Okey, mungkin ada sesuatu yang mengganggu ya video ni untuk bergerak. Haifa rasa sebab kualiti video Haifa tu tinggi, jadi dia punya dia nak proses video kita tu lambat sikit. Okey, kita tunggu yang lagi satu ni. Okey, kita refresh dulu. Okey, dah keluar kat sini. Okey, yang ni. Okey, yang ni pun dah lambat keluar. Haifa rasa kerana dia tengah proses sebab kita baru upload kan. Jadi dia tengah proses kita punya video tu. Tapi kita boleh nampak kat sini dah ada dah bag yang berwarna putih. Sekarang ni bag tu dah tak colour kuning, dia dah colour putih. Beli di sini. Jadi siapa yang beli, tekan dekat Haifa punya video ni, dia akan menyebabkan, dia akan membuatkan Haifa dapat komisen hasil daripada dia beli dekat Haifa punya video sebab dia tekan dekat sini. Okey. So macam tu saja cara untuk kita meningkatkan kita punya level sebagai affiliate creators dekat TikTok. Okey, jadi kat mana kita nak tengok level, tekan dekat back yang dekat atas ni. Lepas tu tekan nak panah kecil. Okey, pergi dekat level 2. Level 2 yang ni. Okey. Okey. So, kita kena tunggulah. Benda ni dia akan, nampak kat situ. Kalau kita dapat menghasilkan banyak pembelian daripada kita punya video, kita akan dapat level up. Contohnya dia nak kita buat sale
Okay, mendapatkan sale sebanyak 3,000 ya. Dalam affiliate TikTok ni. Okay. So, macam itulah cara dia. So, insyaAllah kalau ada yang beli dekat video kita, sebab kita rajin upload video, kita akan level up ke level 3 pula lepas ni. Okay. So, siapa yang baru nak berjinak-jinak, nak jadi affiliate di TikTok, okay, anda kena rajin-rajin upload video dekat TikTok dan boleh juga copy link produk. Okay. Contohnya produk yang ni kan. Macam mana nak copy link? Tekan anak panah dekat atas ni. Tekan copy link. Lepas tu link dah di copy, kita kena pergilah dekat WhatsApp ke ataupun dekat Facebook ke untuk kita tampal kita punya link tadi. Okay. So itu saja video Haifa kali ni tentang cara untuk anda meningkatkan anda punya level dalam bidang affiliate di TikTok. Okay, so Haifa harap video ni bermanfaat buat semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.